Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alia binti Muhammad Rafi, nombor matrik C21A2033, dan dalam video ini saya akan membincangkan tentang corporate entrepreneurship dalam konteks Maybank. Video ini mengagumi visi dan misi syarikat, struktur organisasi dan isu semasa yang dihadapi serta 3 cadangan penyelesaian berdasarkan konsep corporate entrepreneurship, dan tujuan utama video ini adalah memahami bagaimana Maybank memupuk budaya inovasi serta menangani cabaran dalam persekitaran perbankan digital dan kompetitif. Okey, seterusnya ialah visi dan misi Maybank. Visi dan misi Maybank memiliki visi untuk menjadi peneraju kumpulan perbankan di ASEAN dan juga menyediakan perkhidmatan keuangan yang cemerlang dan penyelesaian inovatif yang dapat meningkatkan kehidupan pelanggan. Misinya pula ialah Humanism Financial Service, iaitu memberikan perkhidmatan keuangan yang eksklusif dan mudah diakses yang berpusatkan kepada keperluan pelanggan. Visi dan misi ini menjadi asas kepada strategi inovasi dan budaya kepada Maybank, budaya kerja Maybank, terutamanya dalam memperkukuhkan digital banking dan juga projek entrepreneurship dalaman. Seterusnya ialah struktur organisasi Maybank yang disusun secara jelas bagi memastikan setiap jabatan berfungsi dengan efisien. Di bawah Board of Director dan Group CEO terdapat Executive Management yang terdiri daripada jabatan utama seperti R&D, Innovation Labs, Marketing, Human Resources, digital banking and risk, finance and risk. Dan corporate strategy, jabatan R&D bertanggungjawab untuk membangunkan produk digital baru. Marketing untuk mempromosikan jenama dan melibatkan pelanggan, manakala HR memastikan pembangunan bakat dan budaya kerja inovatif. Struktur ini membolehkan kolaborasi antara jabatan untuk mencapai objektif strategik dengan Maybank. Slide yang seterusnya ialah recommended solution. Yang pertama ialah internal innovation, iaitu cadangan pertama ialah memperkukuhkan budaya entrepreneurship dalam Maybank. Pasukan R&D dan IT boleh membangunkan projek inovasi dalaman seperti Digital Innovation Labs untuk menguji sistem aplikasi dalam sesuatu beban tinggi. Ini membolehkan Maybank mengesan dan menyelesaikan masalah lebih awal sebelum gangguan berlaku secara meluas. Yang seterusnya adalah Open Innovation ataupun Strategic Collaboration. Cadangan kedua ini ialah mengamalkan Open Innovation melalui kerjasama dengan syarikat fintech dan penyedia teknologi. Contohnya sistem sandara awan ataupun pemantauan real time dan integrasi teknologi pembayaran alternatif dapat mengurangkan risiko gangguan. Strategi ini selari dengan prinsip corporate entrepreneurship yang menekankan gabungan sumber dalaman dan luaran untuk menghasilkan penyelesaian inovatif. Seterusnya adalah customer centric innovation. Cadangan ketiga adalah memfokuskan kepada pengalaman pelanggan. Maybank boleh menyediakan notifikasi real time semasa gangguan, alternatif pembayaran secara sementara dan sistem feedback berterusan daripada pengguna ini. Pendekatan ini boleh membolehkan pelanggan terus berinteraksi dengan perkhidmatan Maybank dengan selesa dan sekaligus mengekalkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
Secara keseluruhan, Maybank menghadapi cabaran secara ketara dalam memastikan kestabilan aplikasi digitalnya dengan memperkukuhkan entrepreneurship dalaman dan menjalin kerjasama strategi antara fintech dan menekankan inovasi berpusatkan pelanggan. Maybank juga boleh meningkatkan daya tahan sistem digital dan mengekalkan kedudukan sebagai peneraju perbankan digital di Malaysia dan ASEAN. Cadangan-cadangan ini boleh juga menekankan pentingnya budaya corporate entrepreneurship dalam organisasi yang berskala besar untuk terus relevan dan kompetitif. Sekian, terima kasih.